Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita tengok BMB untuk teknik BMB. Kalau kita tengok H4 dia dah buat retracement kat sini, momentum kat sini. Ni ada momentum H1, ada kemungkinan dia akan buat MHB kat sini. MHB M15 tunggu dia buat. Untuk confirmation dia kena buat momentum dan retrace untuk kita entry untuk IHH ni. Ok, IHH nampak dia retrace di mid baby ya. Di mid baby. Tengok KGB pula. KGB 4 hour nampak tak berapa uptrend ni. KGB ni kalau boleh kita pilih yang uptrend lah. Ok, Pak Sideway. Ok, kalau PBB ni sebenarnya itu dia buat momentum kat sini. Okay, tengok H1 dia buat MHB kat sini, double MHB ni, lepas tu terus naik pump sini, dia buat momentum dan dia terus melakukan kenaikan. Ok, flanken pula H4, tengok H4 downtrend bawah MA50 agak bersiko untuk ambil. Lagipun hari ni market sebenarnya tak berapa cantik ni sebenarnya. Semua merah, tak berapa cantik market hari ni. Tengok mana yang tak jadi Ashley kau tengok H4 masih bawah MA50, H1 pun masih bawah MA50 downtrend. Bawah ni baby. Banyak stok berapa cantik hari ni. Banyak stok berapa cantik.